Assalamualaikum guys. Review jujur barang padu. Okey, kalau korang selalu lupa waktu solat, ini yang sesuai untuk korang. Tak payah install apps dalam handset lah. Dia ada waktu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh dan juga Syura. Okey, yang benda lain yang best way, dia ada kiblat, arah kiblat. Sebelum macam biasa, boleh set timer. Lepas tu kita boleh ubah lah ikut negeri atau negara. Dan yang paling best, negara yang ada dalam ni adalah Malaysia. Dan lebih detail lagi, negeri ataupun daerah. Macam aku duduk dekat Taiping. Okey, kalau korang nak try, boleh cari SKMEI yang solat. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.